Satu lagi kes rasuah melibatkan penjawat awam di Sabah berjaya dibongkar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM apabila 3 pembantu penguat kuasa ditahan selepas dipercayai menerima bayaran rasuah secara bulanan daripada sebuah syarikat pengangkutan di Kota Kinabalu. Ketiga-tiga suspek lelaki yang berusia sekitar lingkungan 30-an itu ditahan SPRM Sabah ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM pada Selasa. Penahanan dilakukan secara berperingkat antara jam 4 petang hingga 7 malam. Menurut sumber, hasil siasatan awal mendapati semua suspek dipercayai terlibat dalam kegiatan menerima rasuah sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap lori milik sebuah syarikat perkakasan dan pengangkutan yang didakwa melakukan pelbagai kesalahan lalu lintas. Difahamkan, kegiatan tersebut dipercayai berlangsung dalam tempoh agak lama iaitu bermula sekitar Januari 2023 sehingga Oktober 2024. Siasatan juga mendapati suspek dipercayai menerima wang rasuah berjumlah kira-kira RM10,000 secara keseluruhan. Bayaran tersebut dikatakan dibuat secara bulanan dengan anggaran RM500 setiap bulan melalui transaksi pemindahan wang ke akaun bank pihak ketiga bagi mengelakkan kegiatan mereka dikesan pihak berkuasa. Modus operandi seperti ini dipercayai digunakan bagi melindungi aktiviti syarikat terbabit daripada dikenakan tindakan undang-undang walaupun melakukan kesalahan di jalan raya. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Muhammad Fuad B. Basrah, ketika dihubungi mengesahkan penahanan ketiga-tiga suspek berkenaan. Untuk rekod, Seksyen 17A Akta SPRM 2009 memperuntukkan hukuman berat termasuk penjara sehingga 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. SPRM sejak kebelakangan ini dilihat terus mempergiat operasi membantras rasuah melibatkan agensi penguat kuasa di seluruh negara termasuk kes berkaitan perlindungan kepada syarikat pengangkutan dan kegiatan melanggar peraturan jalan raya. Kes ini sekali lagi menjadi peringatan bahawa sebarang bentuk salah guna kuasa dan penerimaan rasuah dalam kalangan penjawat awam tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Orang ramai juga disaran supaya terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui sebarang aktiviti rasuah atau penyalahgunaan kuasa di kawasan masing-masing. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa terus bersama kami untuk lebih banyak laporan terkini dan semasa. Jumpa lagi di video seterusnya.